Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? Mentang-mentanglah negara kita ni dikategorikan negara yang paling aman, boleh duduk, negara yang ketiga yang aman, negara itu, negara ini yang baik-baik je lah kan. Jadi selesa lah semua orang, termasuklah saya. Betul tak? Jadi yang tak puas hati ni tak tahulah yang kat mana, serang menyerang sesama sendiri. Sedar tak sedar, warga asing dah penuh dalam negara kita. Dah kenapa? Itulah sebab itu adalah strategi orang-orang yang ada kepentingan dekat negara kita. Kalau dia tak ada kepentingan dekat negara kita ni, dia tak akan buat macam tu. Dia akan tumpukan kepada tanggungjawab masing-masing. Ini tak ada, duduk serang menyerang antara satu sama lain, pancing memancing, bagi panas kat sini dah mati api, buka lagi bagi hidup api, bakar sana bakar sini, terpancing. Tak cukup sesama dia, upah lagi cyber trooper. Berapa belanja untuk cyber trooper tu? Sendiri jawab, aku tak tahu. Warga asing dah penuh dalam negara. Baru nak sedar masing-masing, baru nak terperanjat macam gitu. Warga asing tu dia sepakat. Dia dah tahu dia orang buat kerja salah ni, masuk sebagai penjenayah, masuk kod haram. Dia orang tahu tak? Dia orang naik bot, tambang bot, ditambang orang dia, bukan orang kita. Dia tambang bot tu, dia nak masuk sini untuk orang dia, bukan untuk orang kita. Jadinya duit tu pergi ke mana? Ke sana, bukan ke kita. Dia cari-cari dekat sini, yang kita dapat apa? Buruk je. Salah itu, salah ini, semuanya kita. Kita yang tanggung beban. Mereka dapat apa? Mereka dapat keselesaan, dapatlah kesenangan. Kita dapat apa? Ini warga asing ni dah memang sekarang, memang saya kata, memang dah melampaui batas. Dia ingat dia banyak duit, kepala dia pun dah besar, dia pun dah kebal. Dia ingat dia boleh melebihi warga negara. Yang banyak-banyak duit tu kan, dia ingat dia dah kebal lah. Tunjuk-tunjuk muka baik, tapi dia lah yang kepala mafianya. Kan, dengan kita ni dia nak tunjuk dia punya besar, dia punya keras kepala, dia punya degil. Dia punya besar. Ni kalau ceritakan ni kan ketua ini, yang ini, datuk itu, datuk ini, semua bagai ada. Jadinya warga asing ni boleh melebihi warga asing ni boleh melebihi warga negara Malaysia lah. Warga asing boleh melebihi kita ke? Nak tanya immigration. Warga asing ni boleh melebihi kita ke? Pemimpin-pemimpin semua. Ni saya nak tanya, mereka ni boleh melebihi warga negara Malaysia ke? Dah lah duduk salah, buat kerja salah, dah tahu tak boleh meniaga juga. Tapi mereka keras kepala, kenapa? Penting sangat ke? Warga asing ni kepada negara kita. Apa yang mereka sumbangkan? Cukai pun tak bayar. Kita yang semua ni kena hanya bayar cukai, kita dapat apa? Berperang je dengan mereka. Hak kita, kerajaan bagi dekat siapa? Bagi dekat mereka, bagi-bagi. Apa nak cerita? Kalau minyak subsidi pun dia orang jual, tak ada jual kat dia orang ke? Jangan duduk cerita lah benda yang tak ada. Duduk dulu dekat kami ni baru tahu apa yang berlaku. Warga asing tak payah nak besar-besar kepala. Tak payah nak tunjuk-tunjuk tu besar, nak tunjuk tu keras, nak tunjuk ni. Sebelum jadi, besar je semua. Kalau dah jadi, tak ada lagi besar. Nak tunjuk besar, nak tunjuk pancing ni, pancing tu lah. Yang jual nama siapa? Korang juga yang jual nama yang busuk-busuk kat Malaysia ni. Siapa? Korang juga yang buat. Dah lah.